affiliate. Bila nak pecah telur, lagi-lagi yang newbie tu tak pecah-pecah telur sampai sekarang. Nampak tak telur ni? Macam mana nak pecah kan? Okay, hari ni Ara nak share dengan korang beberapa tips untuk affiliate baru. Yang pertama, korang kena konsisten post konten. Tak kisahlah korang nak fikir, oh tak ada view ke apa ke. Sebab apa? TikTok ni dia suka sangat akaun yang aktif. Kalau boleh, waktu yang sama. Yang kedua adalah korang pergilah train korang punya niche. Tahu tak niche apa? Contoh, you jual produk kesihatan. You jangan guna akaun bisnes tu pergi tengok orang bergaduh, orang bercerai, orang bertumbuk, isu itu, isu ini. Jangan. Akaun bisnes tu pergi fokus dekat niche. Kalau niche you produk kesihatan, you pergi scroll tengok tentang kesihatan sahaja. TikTok akan tolak traffic pada orang-orang market you. Faham? Yang ketiga, you all kenalah trust the process. Sebab apa tau? You nak tanam pokok durian pun bukannya hari ni tanam, hari ni boleh makan durian tu. Perlukan masa. Sama juga dengan proses you nak berjaya. Janganlah hari ni buat, hari ni tak jadi terus give up. Okay? Trust the process. Dan bagi mereka yang nak berguru, nak belajar, nak tahu lebih dalam lagi tentang TikTok, tentang konten, tentang buat live, korang boleh je DM Aira. Okay? Sebab apa? Aira boleh ajar korang ni. Dah tengok tak result anak didik Aira? Okay, jom kita tengok.